Selamat datang ke Simple Method. Berikut laporan penuh insiden berbalas tembakan di Sepang. Seorang lelaki yang disyaki terlibat dalam kegiatan jenayah maut selepas berbalas tembakan dengan pihak polis di Batu Lapan, Jalan Banting, Dengkil malam semalam. Kejadian berlaku sekitar jam 8.10 malam ketika sepasukan pegawai dan anggota bahagian jenayah berat D9 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman sedang menjalankan operasi khas membantras jenayah samun dan kegiatan bersenjata di kawasan Banting, Dengkil dan Sepang. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk M. Kumar, operasi itu dilancarkan hasil risikan yang mengesan pergerakan suspek yang dipercayai memiliki senjata api serta aktif dalam beberapa insiden samun. Ketika rondaan dijalankan, pasukan polis terserempak dengan sebuah perodua Myvi dipandu seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan. Sewaktu anggota menghampiri untuk pemeriksaan, suspek secara tiba-tiba bertindak melepaskan beberapa das tembakan ke arah pihak polis dari dalam kenderaan. Ekoran itu, polis melepaskan tembakan balas bagi memastikan keselamatan anggota serta orang awam. Selepas keadaan berjaya dikawal, suspek didapati mengalami kecederaan parah sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan di lokasi. Hasil pemeriksaan lanjut menemui beberapa barangan yang mengukuhkan syak terhadap kegiatan jenayah suspek, antaranya sepucuk pistol Colt 45, 3 butir peluru Kynoch kaliber 45, 7 paket plastik lut sinar berisi serbuk kristal disyaki dadah. Polis turut menjalankan siasatan forensik melibatkan senjata api, peluru, bahan disyaki dadah serta rakaman kamera litar tertutup bagi mengenal pasti rangkaian kegiatan suspek. Datuk M. Kumar berkata orang awam diminta tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi jaminan bahawa perkembangan terbaharu kes akan dimaklumkan selepas siasatan selesai. Sekian laporan dari Simple Method. Jangan lupa follow, like, share dan aktifkan loceng untuk terus mendapatkan laporan terkini dengan penyampaian yang mudah dan tepat. Terima kasih kerana menonton.